Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guysku. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel saya Maulan Hanafi Channel. Okey guysku, hari ni Maulan Hanafi shoot dengan GoPro. Korang tengok GoPro Hero 10 guysku, ni kawasan dekat Long Beach guysku. Sebab masa saya shoot ni suara tak ada, jadi saya pun terpaksalah bercakap di latar belakang. Ni enjin Yamaha 60 horsepower 2 stroke guysku. Nampak tu. Suasana memang sangat-sangat cantik di pantai yang kita tunjuk tadi guysku. Kalau air korang boleh tengok sendiri, memang sangat-sangat clear water guysku. Jadi kepada rakan sahabat yang nak datang Pulau Perhentian untuk tahun depan, boleh datang lah guysku. Nampak? Sangat-sangat cantik guysku. Mana nak cari kecantikan macam ni guysku. Alhamdulillah, air sangat-sangat bersih guysku. Jadi masa ni kita corner dulu bot. Sebelum kita nak pereh guysku, kita corner dulu bot. Nampak? Jadi masa ni saya dah corner guysku untuk menggerakkan dengan enjin Yamaha 60 horsepower 2 stroke guysku. Kelajuan dia boleh kira, tapi saya tak buka note pagi ni. Nampak? Ni atas bukit. Atas bukit Rock Garden guysku. Nampak ujung sekali tu. Ni kita bawa tepi ni sebab kita nak test kamera kita bergegar gedok sebenarnya guysku. Nampak? Jadi kepada rakan sahabat macam saya kata tadi, bila kita datang Pulau Perhentian, kita layan macam ni guysku. Alhamdulillah steady guysku. Sekejap lagi korang boleh tengok masa saya pergi enjin ni dan suasana masa dalam keadaan perjalanan guysku. Ni daripada Long Beach guysku. Daripada jeti sampai ke ujung ni korang boleh tengok sendiri guysku. Cuma suara tak ada guysku. Nanti kita guna suara lah. Nampak? Cuaca sangat cantik, awan pun biru guysku. Atas bukit tu. Korang boleh tengok. Kita pusing ni kamera. Nampak? Tanda cuaca memang sangat-sangat cantik guysku. Bila kita duduk di Pulau Perhentian memang menikmatilah suasana di laut dan di pulau guysku. Nampak ni kita jalan slow-slow je ni. Nampak? Jadi kepada rakan sahabat macam ni lah, maafkan saya tak ada suara. Nampak? Jadi kelebihan banyak jugalah atas body 21 ni dengan enjin Yamaha 60 horsepower 2 stroke. Janji kepada korang kena jaga molek-molek lah. Nampak? Tu body comel. Jadi kepada rakan sahabat, jom kita pergi, kita tengok hadapan pula. Sekejap saya pusing kamera dulu. Okey, ni saya Maulan Hanafi. Okey, steady. Alright. Jadi korang tengok ni masa ni kita kocok dulu sebab kita pusing kamera tadi. Jadi korang boleh tengok. Nampak ni bentuk masa saya tengah drive. Janji safety kena pakai kat geledang tu. Sekala ada juga yang pakai dekat life jacket, dekat seluar dan di mana-mana. Janji safety first guysku. Nampak yang saya ni saya pakai dekat tangan mudah. Ada gapo-gapo kita hentak sahaja. Nampak ni perjalanan kita. Nampak? Kita pusing kamera. Itulah kelebihan kamera GoPro Hero 10 ni guysku. Jadi kita boleh pusing-pusing. Nampak? Kocok sikit guysku, tapi tak apa. Walaupun dalam keadaan kocok guysku, steady. Nampak? Tu dia sahabatku. Alhamdulillah suasana pagi ni. Nampak? Tinggal adalah Long Beach kat belakang tu. Kita pusing sebab masa ni kita nak balik ke Ocean Blue Cafe Pulau Perhentian guysku. Steady dengan angin sepoi-sepoi guysku. Nampak? Maulan Hanafi tunjuk kod atas. Tu dia guysku. Jadi kepada rakan sahabat macam ni lah suasana untuk hari ni guysku. Kita pusing pula kamera. Nampak? Janji macam saya kata tu lah, enjin Yamaha 60 horsepower 2 stroke ni memang pick up dia sangat-sangat comel guysku. Lepas tu saya slow sikit enjin. Sebab saya nak balikkan kamera ke depan guysku. Saya slow. Saya dah balikkan kamera ke depan. Korang boleh tengok. Jadi masa dekat sini guysku, saya dah nak sampai ke kampung nelayan guysku. Nampak? Air sangat-sangat linang guysku. Kalau body 21 memang sangat-sangat steady dengan enjin Yamaha 60 horsepower 2 stroke yang ni guysku. Memang kelajuan dia memang puas hati guysku. Nampak? Ya kocok sikit je. Tu. Tapi tak apa guysku, kita cuba yang terbaik lah. Nampak? Jadi ni nak sampai dah dekat kampung nelayan guysku. Okey, terima kasih guysku. Itu sajalah video hari ni. Bye bye. Assalamualaikum.